Anak-anak semua seharusnya bijak dalam mengambil peluang dan melihat bidang yang bersesuaian berdasarkan kepada meritokrasi tadi itulah. Kita nak kena tengok bidang mana yang bersesuaian berdasarkan kepada result SPM yang kita dapat tu. So sebagai contoh macam sekarang ni anak-anak yang nak masuk ke asasi undang-undang di UiAM contoh macam saya daripada UiA mungkin dia punya merit dia daripada UPU yang kita nak isi tadi tu dia punya merit dia mungkin 92 93 macam tu tapi berbeza kalau misalnya kata kita memilih untuk pergi ke Universiti Melaya ataupun ke mana-mana universiti yang lain sebab setiap universiti tu dia punya merit dia tu berbeza-beza. Ada yang mungkin lebih tough, ada yang mungkin lebih lenient sikit lah. Jadi kena pastikan kita memilih berdasarkan kepada bidang yang kita nak ambil tadi tu dan juga merit yang kita dapat lah berdasarkan result tadi tu. Okay, maksud merit tadi tu mungkin anak-anak yang dah isi EPU tu akan faham lah apa yang saya maksudkan yang mungkin dapat 10A merit dia mungkin lebih baik mungkin yang dapat 9A ataupun 8A tu merit dia kurang baik sikit jadi kat situ nak kena tengok kalau misalnya kita nak ambil bidang undang-undang ni berdasarkan universiti mana yang kita nak pilih tengok sama ada merit kita lepas ataupun tidak minimum requirement yang ditetapkan oleh universiti tadi. Itu yang pertama. Yang kedua macam Azrin punya pengalaman saya seronok dengar tadi dan itu pun sebenarnya boleh menjadi stepping stone untuk anda berjaya menjadi seorang peguam juga. Tak semestinya anda pilih UPU untuk masuk bidang asasi undang-undang daripada lepasan SPM saja. Kalau misalnya kata peluang anda agak samar-samar ataupun kurang berjaya anda tak boleh diterima masuk ke UPU melalui UPU untuk asasi tadi tu anda boleh juga memilih untuk menyambung pengajian di tingkatan 6 jadi ambil STPM, selepas STPM tu anda boleh terus sambung untuk buat degree jadi tak perlu nak buat asasi lagi.